6, 30 hari, 6 jam, tolak 8 hari, 2 jam. Okey, kita buatlah 3, kita buat ni punya tu, sini hari, sini jam. Okey, 30 hari, 6 jam, tolak 8 hari, 12 jam. Okey, hari dah settle lah, boleh tolak. Sekarang ni jam ni, 6 tolak 2 tak boleh. Jadi itu yang kita kena pinjam kan. Okey, so berapa hari untuk jadi berapa jam berapa jam untuk jadi satu hari. So jawapannya 24. So 6 tak boleh tolak 12, kena pinjam. Sini jadi 29 tambahkan dengan 24. 24 boleh tolak dengan 12. Jawapannya 12 tambah balik dengan 6, iaitu 18. 29 tolak 8, 21. So jawapannya ialah 21 hari 18 jam. Gitu. Okey, 21 hari 18 jam. Sebab dia tak tanya dalam jam ke dalam minit. So mana-mana jawapan boleh diterima. Okey, baik. Itu saja untuk nombor 6.